Sebagai seorang pekerja, boleh ke beri notis berhenti kerja berkuat kuasa serta-merta? Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Lewis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Video hari ini adalah berkenaan penamatan kontrak. Khususnya, boleh ke beri notis berhenti kerja berkuat kuasa serta-merta? So, sebelum I jawab soalan tu, mari kita tengok dulu peruntukan dalam Akta Kerja. Pertama sekali, Seksyen 10 Subseksyen 2 ada menyatakan bahawa setiap kontrak pekerjaan perlu ada satu terma ataupun klausa berkenaan penamatan kontrak oleh pihak pekerja dan pihak majikan. Lepas tu, Seksyen 12 Subseksyen 2 pula terus mengatakan bahawa sekiranya tiada, maka tempoh notis akan ikut tempoh notis yang diberikan dalam Akta Kerja. Jadi apa tempoh notis yang diberikan dalam Akta Kerja? Tempoh notis ni dibahagikan kepada 3 kategori. Kategori pertama, pekerja yang tempoh kerja kurang daripada 2 tahun. Untuk pekerja-pekerja ni, tempoh notis adalah 4 minggu. Kategori kedua, untuk pekerja yang bekerja lebih daripada 2 tahun tapi kurang daripada 5 tahun. Tempoh notis untuk pekerja-pekerja ni adalah selama 6 minggu. Dan kategori ketiga dan yang terakhir adalah pekerja-pekerja yang dah bekerja lebih daripada 5 tahun. So, untuk pekerja-pekerja ni, tempoh notis adalah 8 minggu. Walau bagaimanapun, Seksyen 12 Akta Kerja tidak menghalang pihak pekerja ataupun pihak majikan untuk mengetepikan tempoh notis tersebut. Jadi maksudnya kalau majikan atau pekerja tak kisah nak lepaskan tempoh notis tu, tak kisah kalau pekerja nak terus pergi lepas beri notis, dan pihak-pihak boleh buat macam tu. Lepas tu, Seksyen 13 Subseksyen 1 Akta Kerja ada menyatakan sekiranya notis telah diberikan, mana-mana pihak boleh memilih untuk tamatkan kontrak dengan serta-merta. Tapi ada cara dia lah, iaitu dengan bayaran salary in lieu. Mesti korang pernah dengar kan term ni, tapi korang faham ke sebenarnya apa maksud salary in lieu ni? Secara asasnya, bayaran salary in lieu ni maksudnya kalau kontrak pekerjaan you dah tetapkan tempoh notis you selama 3 bulan. Lepas tu gaji you tiap-tiap bulan RM5,000. You dah tak nak kerja, you dah beri notis berhenti kerja dan you tak nak serve you punya notice period selama 3 bulan tu. Jadi apa you boleh buat adalah you bayar kepada majikan you RM5,000 kali 3. Jadi you bayar kepada majikan you RM15,000. Lepas you dah buat bayaran ini, you tak perlulah nak serve you punya notis. Dan majikan pun boleh buat benda yang sama. Tapi you kena ingatlah, ni semua tertakluk kepada terma dan syarat kontrak pekerjaan you. Jadi sebelum berhenti kerja ke apa ke, check dulu kontrak pekerjaan you, check dulu employee handbook, check semua dulu sebelum you ambil tindakan. Seksyen 13 Subseksyen 2 Akta Kerja pula menyatakan bahawa kontrak boleh ditamatkan tanpa serve notis sekiranya mana-mana pihak dengan sengaja melanggar kontrak pekerjaan. So, dalam konteks sebagai seorang pekerja, contohnya macam majikan tak bayar gaji ataupun majikan turunkan pangkat you tanpa sebab yang munasabah. Usually, kat dalam keadaan yang macam ni, apa yang akan dilakukan adalah you akan tulis satu surat dekat majikan you, and then you akan cakap kat dia, you dah turunkan pangkat I tanpa sebab yang munasabah, sekarang ni you betulkan benda ni, you make it right. You akan bagi majikan you peluang untuk perbaiki pelanggaran kontrak tu dalam tempoh masa yang tertentu. Dan sekiranya majikan you gagal, majikan you tak boleh perbaiki ataupun tak nak perbaiki pelanggaran tu, then you akan anggap kontrak pekerjaan you tamat dan you tak perlu serve notice. So itu yang terkandung dalam Seksyen 13 Subseksyen 2. Konsep ni sebenarnya dinamakan sebagai pemecatan konstruktif ataupun constructive dismissal. Maksudnya you dah tak ada pilihan lain kecuali untuk tinggalkan majikan you. Sebab majikan you dah langgar kontrak pekerjaan you dan majikan you tak nak perbetulkan, tak nak perbaiki pelanggaran tu. Jadi, sebagai seorang pekerja, boleh ke beri notis berhenti kerja berkuat kuasa serta-merta? Jawapannya, boleh dan sah. Tetapi, sekiranya tiada pelanggaran kontrak oleh majikan you, akibatnya, you kena buat bayaran salary in lieu kepada majikan you. Melainkan, majikan you baik hatilah nak lepaskan you tanpa serve notice. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh drop komen ataupun tengok video-video Lewis Liao Chambers di YouTube ataupun Instagram. Bye!